Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam. Segar mawar dalam jambangan, jadi hiasan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pemuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya ingin mengulas sebuah buku yang menjadikan sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan seharian saya, iaitu Anak Harapan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Diberi nama Siti Khadijah binti Muhammad Syahidah, berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Berangan 2, Tumpak, Kelantan. Kod sekolah DBA 6356. Hobi saya membaca buku. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Di hari yang indah ini, bagai bulan dipegari bintang, saya ingin berkongsi dengan anda tentang sebuah buku yang bertajuk Anak Harapan. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2005 oleh sebuah syarikat bernama Idaman. Buku ini telah ditulis oleh Najib A.H. Buku ini mempunyai 38 muka surat. Buku ini menceritakan mengenai seorang anak yang mempunyai cita-cita tinggi dan berusaha keras untuk mencapai kejayaan dengan semangat dan dorongan daripada keluarga. Dia menghadapi pelbagai cabaran dengan penuh kesabaran dan tekad. Kisah ini memberi inspirasi kepada murid-murid untuk tidak mudah berputus asa dan terus berusaha sehingga berjaya. Watak utama diberi nama Imran. Imran merupakan anak harapan kedua ibu bapanya kerana Imran adalah anak sulung kepada Encik Majid dan Puan Azian. Imran murid tahun 6 Dahlia yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tun Hussein On. Imran seorang pengawas yang berdedikasi dan bercita-cita ingin menjadi seorang menteri. Menjadi menteri kerana harapan ayahnya, dan Imran amat berminat dengan kerja berkhidmat pada masyarakat. Imran juga seorang murid yang bersungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu dan ingin menempuh kejayaan yang membawa ayah dan ibu, yang membanggakan ayah dan ibunya. Apabila adanya program motivasi, Imran akan mendengar dengan penuh perhatian. Imran menunaikan hasratnya menjadi anak harapan kepada kedua ibu bapanya dengan mendapat 5A dalam UPSR. Imran berjaya menunaikan hasrat ayah dan ibunya. Ibu dan bapa Imran sangat bangga dengan kejayaan yang dicekapi oleh Imran. Buku ini membawa mesej yang kuat tentang semangat berusaha dalam mencapai kejayaan. Buku ini mengisahkan seorang anak yang tidak mudah putus asa walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Apa yang menarik minat saya mengenai buku ini ialah buku ini menggunakan bahasa yang mudah dan senang untuk dipahami. Pada pendapat saya, kisah ini memberi inspirasi kepada murid-murid untuk tidak mudah putus asa dan terus berusaha sehingga berjaya. Banyak pengajaran yang kita dapati dari buku ini. Salah satunya buku Anak Harapan mengajarkan kita untuk berusaha dan bersungguh-sungguh agar dapat mencapai impian dan cita-cita dalam hidup. Setiap orang memiliki harapan dan impian yang ingin dicapai. Nilai murni pula yang boleh dipelajari dari buku ini ialah ketabahan dan kerja keras untuk mencapai impian. Kita perlu berusaha tanpa kenal dan tidak takut menghadapi tantangan. Ketika kita bekerja keras, kita akan semakin dekat tujuan kita. Rumusannya, buku ini sangat sesuai untuk murid sekolah rendah kerana ia memberikan motivasi kepada mereka untuk menjadi insan yang rajin dan berusaha. Gaya bahasa yang digunakan juga mudah difahami, menjadikan ia menarik untuk dibaca. Semoga buku ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian sahaja bicara buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.